Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, seorang suami dan isteri, seandainya mereka berdua sedang berada di dalam rukhsah yang mengharuskan mereka untuk tidak berpuasa. Sebagai contoh, suami isteri mereka bermusafir dan mereka layak untuk makan dan minum dan seumpamanya disebabkan musafir tersebut. Seandainya pasangan ini kemudiannya melakukan hubungan kelamin di siang Ramadan, dalam situasi mereka memang mempunyai rukhsah kerana musafir, maka perbuatan tersebut tidaklah dikira sebagai satu kesalahan dan berdosa. Apatah lagi, tidak juga dikenakan apa-apa kafarah dan seumpamanya, kerana mereka ketika melakukan hubungan kelamin tersebut, ia dilakukan dalam situasi mereka sedang layak mendapat rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada apa-apa dikenakan kepada mereka dalam situasi seperti ini. Wallahu taala.